Okay, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. Terima kasih dulu sudi menonton video saya dekat YouTube. Bagi hari ni kita bawakan satu Toyota Hiace daripada Jepun. Model ni facelift. So kat depan tu grill tu warna color chrome. Bagi motorhome ni panjang dia adalah 5.5 meter, lebar lebih kurang dalam 2 meter, ketinggian adalah 3 meter. Motorhome ni boleh menampung 6 orang. Masa kita beli dekat Jepun datang dah memang siap dengan side awning. Side awning original Fiamma. Mileage pun rendah, lebih kurang dalam 90,000 tak sampai 100,000. Bagi motor ni manufacturing kilang untuk kotak tu adalah Serengeti. Dia adalah kilang yang agak famous dekat Jepun. So sampai sekarang pun kilang tu tetap ada dekat Jepun. Dia yang tengah buat manufacturing motorhome yang baru. Kita dah upgrade front grille dengan bumper dengan lampu besar. Ini adalah model facelift. Yang lepas tu yang dekat interior pun kita dah buat fully conversion. Cabinet ke cushion-cushion tu kita semua dah upgrade baru. Okay, so kalau korang nampak kotak ni bahagian luar tu color tu kita dah buat cat semula untuk keseluruhan dia. So compare daripada Hiace yang lain, Hiace ni adalah lebih lebar dan lebih panjang. Pasal model Hiace ni kita panggilkan commuter. Ini bukan Hiace Malaysia, tapi manakala ni adalah Hiace yang import daripada Jepun, dia lagi lebar, lagi panjang. Dekat sebelah kanan belakang ni adalah tempat untuk toilet. Ini kita panggilkan black water tank. Yang kat bawah sini adalah tempat isi air. Bagi fresh water tank untuk kita ni lebih kurang dalam 75 liter. Yang kalau kita nampak yang bentuk macam ni adalah water heater. Okey, water heater yang menggunakan gas. Memang tak ramai sistem yang macam ni. Kadang dekat Jepun model yang lama macam ni dia dah rosak, tapi unit ni still boleh guna lagi. Ni storage compartment yang agak besar pasal motor ni dia mempunyai boot belakang. So bila kita buka belakang ni, kita boleh seperti macam kereta biasa lah. Kat bawah tu kita boleh letak barang. Lepas tu kita nampak tempat gas dia dengan tempat inverter kita akan pasang dekat sini. Bagi motor ni kita dah upgrade bateri lithium, inverter, generator dengan solar system. So kalau untuk motor ni kita tak perlu risau, kita pergi kat mana-mana elektrik dengan aircon kita boleh pakai 24 jam pun tak ada masalah. Bahagian sebelah kanan ni awning dah ada. Ini macam tadi aku sebut Fiamma F45S. Tingkap dia semua menggunakan tingkap akrilik dan tingkap untuk tolak keluar. Tolak keluar bagus dia. Tingkap ni masa hujan kita boleh guna. Kalau tingkap slide itu masa hujan kita tak boleh buka. Itu yang kebaikan untuk tingkap tolak keluar. Jom sekarang kita tengok bahagian dalam. Buka kasut dulu. Dan bila kita masuk, okey, korang boleh nampak kita dah fully refurbish. Kat dalam ni semua color putih ni kita buat wrapping balik. Yang color hitam tu kita buatkan cushion balik. Okey, interior boleh katakan 100% kita dah buat fully conversion. Dengan tentang kabinet-kabinet ni semua kita dah buat balik. So kat sini adalah stove. Bahagian stove dekat sebelah kiri dia. Stove bawah tu adalah peti ais. Okey. Kalau kita tengok bahagian belakang ni adalah bunk bed. So total untuk keseluruhan motorhome ni boleh duduk 6 orang dan tidur pun boleh tidur 6 orang. Okey, sebelah sini adalah tandas dia. So tandas pun sama, datang dah sekali, siap dengan tandas. Ventilation untuk tarik angin, kipas. So kat dalam ni adalah kabinet dia lah. Total semua ada 5 kabinet yang atas. So ada 5 kabinet. Waktu kita masuk tempat sini adalah benda-benda indikator dia. Kita boleh nampak bateri, voltage semua okey ke tak okey, main switch, air pump dengan kita punya bateri lithium ni. Okey, kita menggunakan 48 volt, kita bukan gunakan 12 volt. So adalah sikit perbezaan. Pasal 48 volt kita boleh menampung consumption api yang lagi besar. Okey, bahagian tempat duduk ni adalah hadap menghadap. So kat sini boleh duduk dua, kat seberang tu pun boleh duduk dua. So tempat ni memang luas. So korang nampak air keluar masuk memang senang lah. Okay, keluar masuk boleh duduk, tak ada masalah. Okay, yang last sekali adalah tentang harga. Bagi motor ni harga lebih kurang dalam 200 lebih. Bila kita bid datang balik lebih kurang 260,000. So kalau buat fully refurbish dengan buat tambahan-tambahan generator, inverter dengan solar system ni semua, cost lebih kurang dalam 30,000.
Bagi motor yang macam ni lebih kurang dalam 300,000, korang rasa berbaloi tak? Okey, kalau rasa berbaloi atau tidak boleh komen di bawah. Apa-apa aku akan replykan komen korang. Sekian untuk video kali ini. Okey, terima kasih.